Di dunia ni duk sat ya. Tidak ada kehidupan yang paling sat kita duk menekan hidup di muka dunia dibanding hidup di negeri akhirat. Panjang, lama. Bayangkan. Tapi banyak manusia mengorbankan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Tak semayang, tak puasa, buat jahat, berdosa. Allahu Akbar. Mu tak padan nak tunggu dia. Siapa yang sanggup melanggar titah perintah Allah? Jahil. Jahil. Ilmu tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila ilmu kita ada, nak kenal Tuhan macam mana? Tak kenal. Tak apa. Boleh kerana hang tak usaha kenal aku, orang tu dia masukkan dalam neraka pun dia tak kenal Tuhan. Dia dilontarkan ke dalam neraka. Neraka ni warna hitam. Api dia warna hitam.